Assalamualaikum. Ni hiburan keagamaan. Hiburan berhibur dengan kaedah-kaedah keagamaan. Pertubuhan Haram ni. Unit Sekretariat Pertubuhan Haram ni. Yang Rasmadi ni. Kita anggap Rasmadi ni sebagai ketua dia. Sebab dia mulakan nak bawa colik, nak bawa kok ni. Dari cerita dia. Masuk kebun, masuk kandang. Dia punya cerita dia. Nak bawa kok ni. Dia ada kok ni. Kan? Dia fikir kita ni tingkat akal macam dia. Kita ni nak menggunakan agama, kaedah agama tu untuk manipulate, untuk curi hak orang kat situ. Kan? Ada orang daripada Brunei mari tanya aku, kenapa dia nak manipulate agama ni? Kenapa dia nak bawa anak bini? Sebab rumah aku duduk tu dekat situ, orang tua tu duduk sebelah jiran, sebelah rumah. Tapi kenapa dia balik, dia duduk dekat situ? Kau faham tak? Kenapa dia balik nak duduk dekat situ? Lepas tu ada sistem cerai, dia ada sistem kok ni. Dia nak gembar-gembur kan dengan badan-badan NGO dia, badan-badan agama dia. Yang perempuan ni pun nak jadi buat masalah buat aku. Dia nak timbul kan, konon-konon aku ni nak kena layan. Tak layan. Awak dengan agama awak, dengan fungsi apa benda, awak punya pendamping rohani awak, pendamping tu, itu masalah awak. Kan? Kita tak terlibat. Macam Zawawi ni. Zawawi ni perlu diambil tindakan undang-undang. Sediakan LOD ramai-ramai untuk bawa dia. Dia tak boleh bagi healing kat situ. Proses healing. Nanti dia proses healing dengan bini orang pula. Selalunya healing geng-geng tu dia healing dengan bini orang, kau tahu. Dia selalunya Zawawi ni dia akan healing dengan bini orang, tahu. Kau tolong tengok, ada tak dia proses healing dia dengan bini aku. Hari tu dia healing proses dengan bini aku, healing dia. Kan? That time heal, kan? Dia healing dengan bini aku kat situ. Ada sekretariat dekat situ kan. Kita nak tengok jadi macam mana proses healing dia. Mana kita kena tengok tu. Sebab ada jadi kes dari tu, orang tanya aku. Mungkin tu proses healing aku ke apa. Kan? Aku pun tak tahu.